Wool, istilah bahasa Inggeris yang bermaksud bulu daripada haiwan ternakan, terutamanya daripada spesies biri-biri. Wool merupakan sumber kepada penghasilan produk tekstil yang telah digunakan sejak tahun 6000 hingga 4000 sebelum Masihi. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa masyarakat Mesopotamia menternak biri-biri dan menggunakannya dalam pakaian. Namun, sebelum ia digunakan menjadi fabrik yang sempurna mahupun baju yang selesa, ia perlu menjalani proses yang telus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zain bin Ismail. Jadi, hari ini kami daripada kumpulan 25 akan menceritakan tentang processing of wool based product. Let's go. Wool adalah sumber terbaharui kerana setiap tahun pertumbuhan wool akan bertumbuh. Ia memerlukan input seperti rumput, air dan udara. Okey, wool juga adalah sumber terbiodegradasi. Ini dimasukkan dengan merebut secara semula jadi dan melepaskan nutrien ke tanah. Manfaat ekonomi juga adalah dalam kesan alam sekitar. Ini dimaksudkan dengan petani akan diperkayakan dengan modal semula jadi dan meningkatkan ekonomi petani tersebut. Akhir sekali, manfaat sosial akan dapat diperbaiki masyarakat setempat dengan peningkatan biodiversity. Jadi, terdapat beberapa proses dalam penghasilan produk bulu daripada ternakan. Proses penghasilannya melibatkan beberapa langkah, termasuk mencukur, mencuci, menyikat, memintal, mewarnakan, menenun atau mengait serta rawatan akhir sebelum dipasarkan. Proses penghasilan wool melibatkan beberapa langkah untuk menukar bulu biri-biri menjadi kain atau produk siap. Ia bermula dengan mencukur bulu biri-biri menggunakan mesin, biasanya sekali atau 2 kali setahun. Bulu yang dikumpul kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran, minyak dan sisa tumbuhan. Setelah bersih, ia disikat bagi meluruskan serat dan membuang kekotoran yang tertinggal. Seterusnya, bulu dipintal menjadi benang yang kemudiannya boleh diwarnakan sebelum atau selepas pemintalan. Benang ini akan ditenun atau dikait menjadi kain sebelum melalui proses fuling untuk meningkatkan ketahanan dan teksturnya. Akhir sekali, kain tersebut dipotong, dijahit, dirawat dan dibungkus sebelum diedarkan ke pasaran. Kemudian benang akan ditenun atau dijahit sebelum melalui proses fuling untuk mengekalkan ketahanan dan tekstur benang tersebut. Kemudian benang akan dikait untuk menjadikan kain ataupun pakaian. Kain akan direndam, dipanaskan dan dimampatkan untuk mengekalkan tekstur tersebut dan untuk meningkatkan ketepatan serta tekstur yang diinginkan. Seterusnya, kain akan dipotong menjadi selimut, pakaian ataupun aksesori lain. Produk yang sudah siap boleh menjalani rawatan seperti kalis bulu, kalis air dan tahan kecut dan dikemaskan melalui proses steam. Akhir sekali produk akan dibungkus dan dihantar kepada penjual. Jadi, terdapat beberapa cabaran dalam menghasilkan produk bulu. Yang pertama, bekalan bulu yang tidak konsisten serta perbezaan kualiti produk akibat faktor pemakanan, baka haiwan, persekitaran. Jadi, menyukarkan pengeluaran bahan mentah sekaligus memberi kesan kepada kestabilan industri bulu. Selain itu, proses penenunan dan pemintalan memakan masa yang lama serta memerlukan kemahiran khusus dan mesin khas untuk menghasilkan produk bulu. Ini menjadikan kos pemprosesan menjadi lebih tinggi atau mahal, terutamanya bagi pengeluar kecil yang mempunyai sumber terhad. Tambahan pula, kos tenaga kerja, bahan mentah, peralatan yang tinggi menyebabkan produk bulu lebih mahal daripada fabrik lain. Perkara ini menyebabkan produk bulu menjadi kurang kompetitif di pasaran
serta memberikan cabaran yang besar dalam menetapkan harga yang berpatutan bagi menarik perhatian pengguna luar. Kesimpulannya, kita semua tahu bahawa produk daripada bulu ternakan memberikan impak besar kepada negara dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dengan adanya kemajuan teknologi, pengeluaran hasil daripada bulu ternakan menjadi lebih efisien dan dapat dipasarkan ke seluruh negara. Dengan adanya kemajuan teknologi terkini, pengeluaran bulu daripada hasil ternakan menjadi lebih efisien dengan sistem-sistem yang lebih teratur. Jadi hasil yang dikeluarkan boleh dipasarkan ke pasaran antarabangsa. Oleh itu, digesakan kepada pihak kerajaan untuk menyokong lebih lagi kepada peternak-peternak kecil supaya industri pengeluaran bulu daripada haiwan ternakan lebih maju di negara kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Sudah ada belajar? Sila komen.